Abang kata, abang nak melakukan perkara yang betul. Okay, hai, saya Nabila Huda. Saya mengawal tak sebagai Cik Com dalam filem Gayung yang akan keluar tak lama lagi ni. Ini memang panas yang terhangat di pasaran. Saya jamin. Dengan tunjuk ajar daripada tim-tim, selain daripada tim Kang Yayan, kita ada Defenders, our stand team. Lepas tu dengan ada juga persatuan silat yang datang during the scene. So diorang guide I Bil. Macam mana movement tu yang betul. Apa yang I nak kena buat. So I suka sangat berada dekat situ untuk dengar macam, macam ni Gayung 2 for me kan. Dia different. So I created Cik Com punya look daripada first, before, post-war and after war. Our last scene. Wah, agak kan biasa-biasa je. Oh, yang tu sakit pasal dia hanging. Tapi dalam hanging tu dia kena ujung. Wah, yang tu sakit gila, tulang belakang semua. Kena rentap kena ni sampai siang. Jangan lupa saksikan filem Gayung akan datang di Pawagam nanti, okey?